Kipas ni pegang je pun dah tahu dah yang dia memang berkualiti. Berat gila. Korang nak tahu tak berapa berat dia? Itu dia guys, hampir 1 kilo berat dia guys. Ini berat kipas dia saja guys. Korang tengoklah tu, 813 gram. And surprisingly, kipas ni slow gila. Tak dengar bunyi kuat langsung. Tengok kita onkan dia, kita upkan kelajuan dia. Kelajuan full, tapi bunyi masih lagi slow. Dan korang boleh tengoklah kelajuan angin dia. Kita ukur satu kaki daripada kipas. Kita dapat lebih kurang 11 ke 12 km sejam lah kelajuan angin dia. Which is, untuk kipas yang besar macam ni, kelajuan angin tu memang dah cukup best untuk kita guna indoor dan outdoor. Dan korang boleh tengok juga dekat sini, ada lampu. So, kalau korang nak on lampu, sebagai lampu tidur korang pun boleh. Dan bukan tu je, dia juga bagi terus sekali dengan remote macam ni. Boleh terus on off je daripada sini. Kita juga boleh on lighting terus daripada sini. Upkan kelajuan dia daripada sini je. Turunkan kelajuan pun boleh buat daripada sini. Dan korang boleh terus set berapa jam korang nak kipas ni berjalan. So mungkin pagi-pagi kalau sejuk kan, kita boleh set terus 2 jam. Korang tengok timer dah aktif pun dekat sini. So dia datang sekali dengan kabel Type-C, hook untuk korang nak sangkut dekat dinding, dan dia jenis yang tak payah paku ataupun tak payah gunakan skru lah, sebab dia dah bagi silikon tanpa perlu gunakan paku. So dia macam gam lah, korang boleh lekatkan terus dekat dinding korang dan cukup untuk tampung beban 800 gram ni. Datang juga dengan user manual dan remote dia tadi. So guys, check out terus dekat beg kuning kat bawah.